Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya di channel YouTube Azam Nor. Okey, hari ini kita nak bincang ataupun sesi penerangan lah. Okey, untuk satu peluang pendapatan kepada siapa yang nak join B1 dan juga satu plan prepaid yang anda boleh dapatkan dengan B1 Mobile. Okey, pertama sekali untuk saya cakap, kita kenalkan dululah apa itu B1 Mobile. Okey, pada masa dahulu, B1 Mobile ini dikenali sebagai B1 Prepaid. Okey, B1 Prepaid ni dia adalah section untuk Rate 1 Prepaid ataupun Rate 1 Mobile. Yang Rate 1 sendiri menyuruh ataupun membenarkan untuk B1 Prepaid membuat untuk bahagian prepaid dan B1 Mobile dia buat bahagian postpaid. Jadi dekat situ dia ada dua bahagian lah. Tapi B1 Mobile ataupun B1 Prepaid ni dia kendalikan B1 Prepaid ataupun SIM card prepaid. Di mana dulu terkenalnya pada 2021 tu plan yang paling menarik adalah plan RM RM10, call unlimited ke semua rangkaian. Tetapi untuk plan yang satu lagi RM25, dia tak begitu banyak data bagi. Dia tak silap saya 70 GB saja masa tu. Jadi penggunaan data tu kalah dengan telco-telco yang lain. Pada 2026, B1 Mobile telah membuat kerjasama dengan Maxis, di mana dia menjadi syarikat MVNO kepada Maxis. So, dia ada plan sendiri, dia boleh buat sistem sendiri dan juga dia tidak perlu lagi bertanya seperti mana dahulu, kena tanya Rate 1 apa. Dia sebab dia sendiri, dia pegang kepada diri dia sendiri, di mana MVNO. Sama seperti Rate 1 Mobile sekarang. Okey, jadi plan yang diberikan oleh B1 Mobile ni pun memang begitu murah, paling cantik, paling laju dekat pasaran sekarang ini. Mana siapa yang kenal akan Maxis, dia punya line memang begitu premium. Kalau main game tu, memang hebat. Jadi B1 Mobile ni bukan kata dia bagi plan yang hebat, tetapi dia juga menawarkan kepada sesiapa yang ingin mencari pekerjaan ataupun nak buat pendapatan lebih, anda boleh buat dengan B1 Mobile. Senang saja. Anda cuma taja ataupun daftarkan orang anda sendiri dan anda akan dapat dua income bersama B1 Mobile, iaitu kita kenalkan sebagai income pasif dan juga income aktif. Kita masuk ke income pasif, iaitu income yang anda akan dapat selagi customer ataupun orang yang anda daftarkan dia menggunakan B1 Mobile, anda akan dapat setiap bulan. Dan juga kita juga ada active income. Active income ni anda akan dapat setiap hari pendapatan tu. Contoh sebagai nombor baru, anda akan dapat sebanyak untuk plan 25 sebanyak anda akan dapat RM9. Okey, RM9 anda akan dapat. So RM9 anda akan dapat untuk plan nombor baru, RM30, RM9. Dan yang bestnya setiap hari anda boleh cash out RM9 tu. Contoh kalau ada 5 nombor, 5 kali 9, anda kalikan, anda akan dapat jumlah itulah. Kalau kata 10, anda akan dapat RM90. RM90, so anda akan dapat setiap hari. Okay? Dia juga untuk nombor MMP pun ada juga. Iaitu anda akan dapat lagi lebih, sama juga seperti mana yang anda akan dapat di yang nombor baru tu. Cuma dia kalau kata plan dia tu 25. Kalau kata plan yang 30 tu untuk nombor baru. Kalau anda kekalkan nombor lama anda akan dapat customer anda akan dapat plan RM25, di mana anda akan dapat RM2.40 tambah dengan RM6 bonus yang B1 bagi, anda akan dapat lebih kurang di mana RM8.50.
Dan juga yang bestnya lagi, B1 akan bagi lagi kepada anda bonus MMP sebanyak RM10. Mana-mana nombor pun boleh RM10. Dan juga ada lagi tambahan di mana kita panggil ataupun kita kenalkan sebagai retention, di mana anda akan dapat bulan pertama RM3, bulan yang kedua RM2 dan juga bulan yang ketiga RM2. So anda campurkan ke semua, anda boleh dapat sehingga RM25 lebih macam tu. Jadi best lah, anda akan dapat jumlah yang tersebut. Cuba bayangkan sekiranya anda ada 1000 customer yang aktif di bawah anda akan dapat RM2,500 setiap bulan tanpa gagal. Padu tak padu? So kalau kata nak dapatkan B1 Mobile ni, senang saja. Anda boleh DM saya akan bagi SIM card ini dan anda boleh jadi customer ataupun jadi pengguna dan juga anda boleh jadi ejen. Macam mana nak jadi ejen tu? Okey, senang saja. Jadi ejen, anda daftarkan saja SIM card ini dan juga kita ada 2 plan untuk anda dapatkan, iaitu plan RM139 dan juga plan RM50. Okey, untuk RM139 anda akan dapat barang, tapi untuk plan untuk bayaran RM50 anda akan dapat airtime RM50. Sebagai contoh adalah untuk RM139 anda akan dapat 30 SIM card B1 Mobile. Lepas tu anda akan dapat lagi flyers, anda akan dapat lagi bag dan juga baju t-shirt B1 Mobile. Anda akan dapat sejumlah itu. Jadi untuk B1 Pro pula, dia khas kepada siapa yang pernah join telco. Anda pernah buat untuk pasaran telco. Anda dah ada ID di telco yang lain. So kita akan bagi kepada anda RM50 saja. Tetapi bukan kita kenakan cas pun RM50 tu. Anda cuma bayar dulu RM50, anda akan dapat RM50 itu semula melalui airtime. So anda boleh top up ataupun reload semula kepada akaun anda ataupun kepada bakal-bakal user anda. Jadi memang begitu murah. Okey, nak dapatkan SIM card mobile, anda boleh dapatkan dengan saya. Okey. Untuk daftar customer, jangan risau. Kita mempunyai aplikasi B1 Pro dan juga kita punya web B1 Mobile. Okey, anda boleh tengok setiap pendaftaran yang anda daftarkan dan juga jumlah pendapatan anda melalui app dan juga web yang kita akan bagi nanti. Sistem dia memang begitu menarik. Anda boleh tengok siapa yang daftar, siapa yang langgan, siapa tak langgan. Semua boleh tengok kat situ. Anda boleh guide dekat kita punya app ataupun web. Jadi saya menyeru kepada siapa yang nak buat pendapatan, boleh buat pendapatan dengan B1 Mobile. Okey, kita jumpa lagi di episod yang lain. Jangan lupa B1 Mobile setiap hari hati. Jangan lupa untuk menjadi penggunanya. Terima kasih.